Dalam e-commerce gap saya ni ada 200 gram. 200 gram lebih. 200 gram ni hari ni tuan-puan. Ini dekat 100,000 ni. 80,000. Dalam 80,000 lebih ni. 80,000 lebih lah. Sekejap kita kira berapa. 221 gram ni. Sekejap kita kira. Hari ni 221 gram. Katalah 221 gram. Saya punya harga sekarang ni 385. Katalah ambil 380 lah. Okay. Jadi berapa duit? Berapa ringgit Sekejap saya tengok, saya kira sekejap. 221 darab 380. 83,000. Tapi saya tak 83,980. Saya tak perasan pula sebenarnya dalam e-commerce gap ni nilai dia ialah 80,000. Saya boleh beli kereta cash. Saya boleh beli kereta cash ni. Kalau saya jual emas ni boleh beli kereta cash. Kereta yang sederhana. Saya pun tak perasan. Sebab dah jadi emas, kita dah lupa dah. Sebab tu simpanan tak bocor. Itu satu. Itu penting, simpan tak bocor. Yang kedua ialah bila kita tengok emas ni cantik. Tengok emas cantik. Cantiknya emas ni. 20 gram ni cantiknya. Kita rasa nak tambah lagi lah, nak sekeping lagi lah. Nak sekeping lagi. Nak sekeping. Lepas tu simpanan bertambah. Simpan bertambah dengan cepat. Jadi bila kita kita ada tabungan yang baik, selesai masalah tabungan tadi, tabungan bertambah cepat, hutang akan tutup, lama-lama kita kaya lah. Sebab tu saya sebut kena behavior, kena buat benda yang betul. Okay. Tuan-puan akan dapati, kalau tuan-puan follow saya, tuan-puan akan dapati saya tak sibuk sangat update tentang harga. Okey, update tentang harga. Apa prediction harga sekarang, apa akan datang. Buat apa sibuk tentang harga, fokus berapa gram yang kita ada, itu paling penting. Nampak pandai sibuk tentang harga, tapi simpanan emas tak bertambah, tak guna juga. Okey. Okey. So, itulah sebab kenapa saya recommend tuan-puan menabung emas. Belajar menabung emas dengan ilmu. Supaya makin lama kita bekerja, at least kita tersenyum tengok hasil kerja kita, ada 200 gram. Hasil kerja kita ada 100 gram. Kita dah kerja bertahun-tahun, tengok tabungan kita bertambah, kan kita rasa happy. Tak adalah kita nak menyalahkan orang lain. Memanglah orang lain salah, tapi orang lain salah, kita kalau kita letak orang lain salah, tapi kita tak berubah, tak guna. Okey.